りがとうございます。Hijau pula. Tunggu masuk dalam lah baru serabat. Lepas. Ini. Mana? Kata Mami ni. Kakak cakap, Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ni hotel kita orang dekat Kyoto. Halo, selamat pagi. Dah hari ke-8 kita orang dekat Jepun. Supposedly kita orang punya perjalanan, kita kan DIY kan. Ikutkan semalam dari Takayama kita ke Tottori tau. Sebab kita nak pergi jumpa kita orang punya kawan kat Tottori, tapi tak boleh pergi juga sebab heavy snow, jalan tutup. Dia ada jalan alternatif lain tapi jauh tau. Dia jadi macam 12 jam perjalanan. So kita macam kita bagi tahu Kyoko tak dapat pergi. Macam sedih lah juga. Tapi macam mana kan keadaan tak mengizinkan untuk pergi. So kita orang tak pergi. Jadi daripada Fuji tu kita orang terus direct pergi ke Osaka. Ikut kan tak nak singgah Kyoto pun, tapi sebab dah lambat kan, dah sampai malam, kita orang decide untuk tidur satu malam dekat Kyoto. Hari ni kita orang akan teruskan perjalanan ke Osaka. Sebelum tu kita nak jalan-jalan Kyoto dulu. Okey Naira? Kyoto pergi Osaka drive dalam 1 jam je. Sebab sekarang pukul 11, dalam pukul 6 petang nanti kita orang nak kena hantar kereta sewa ni dekat Osaka. So sebelum hantar kereta sewa nak kena check in dulu lah. Pergi check in, settle semua baru hantar kereta sewa kan. Naira okey? Kenapa? Adik suka tak Jepun? Tak suka sebab sejuk? Jadi? Apa abang? Abang tutup jempol. Jempol. Kenapa abang suka Jepun? Abang nak main saji. Sebab abang nak main saji. Kakak suka tak Jepun? Kenapa kakak termenung? Kenapa kakak termenung? Macam mana kalau orang Jepun cakap terima kasih? Okay, so jom jumpa dekat mochi-mochi nanti. Mami nak teman dia di focus driving dulu. Sebab kat sini jalan dia sama, cumanya traffic light dia tak sama macam Malaysia tau. Sebab macam confusing sikit sebab traffic light dia confused. Nanti kita cerita macam mana confused dia tu. Dia macam, dia hijau tapi boleh pergi, tapi orang depan pun boleh pergi juga. Dia macam confusing sikit. So kita nak kena alert betul-betul. Kita kat Kyoto. Tu ke jalan yang yang sesak tu. Uish. Macam sampai dah mochi-mochi daddy. Oh, seorang-seorang dia buat saya. Halo. Chocolate matcha. Chocolate matcha. Wow. Chocolate tu, matcha tu. Okay. Thank you so much. Okay. Where are you from? Malaysia. Malaysia, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, so cute. Thank you. Thank you. Thank you, okay. Thank you. Let's go. Let's go. ありがとうございます。じゃあ、またお願いします。Okay.
それではお願いしますせーのよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいもちもちきゅうもちよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいラストよいしょオッケーです。お待たせいたしました。まず抹茶もちです。Nasaan? Dah gambar kan? Boleh, boleh. Abang pegang. はい3、2、1もちもちありがとうございますMana nak duduk makan ni? Makan dulu baru tahu. Dah tak? Jangan kita yang bukan. Duduk situ je tau. Habiskan dulu baru boleh bangun, okey? Sedap tak? Sedap. Ya? Makan, makan. Abang makan. Abang makan. Makan, makan. Okey, abang nak tunjuk. Tengok mochi-mochi abang. Tengok mochi-mochi kakak. Ada strawberry kan? Dua tapi dah. Tak, coklat. Nah. Hampa juga macam-macam jadi. Mana jadi? Hampa juga macam-macam jadi. Tak. Sebab tak lama Kena datang lagi. Tak lama bertunggu kan? Kan sebab kita orang datang awal. Coklat dah. Haa. Sedap. Mana make up Isa? Boleh, dalam turun. Ini. Sedap tak? Nak makan strawberry dulu? Mama dah tak makan strawberry tahun dulu. Okey tak? Ya, sedap. Nampak kek Sedap. Sedap sangat. Gula dia kan tak macam kat Malaysia. Manis dia tak manis sangat pun. Campur dengan strawberry sedap. Ya kan kakak? Ting. Sedapnya. Dia macam manis campur masam strawberry. Strawberry dia pula tak masam sangat. Dia macam manis masam. Jom. Kita orang jalan-jalan dekat Bamboo Arashiyama Forest. Cantik tak sini? Cantik tak? Bye-bye. Bye-bye. Nena. Mami kakak pula. Okey, kakak bye-bye. Mama. Kita ambil gambar kat situ dulu. Apa ni ya? Nena. Kita lalu lintasan. Kejap kakak. Kejap. Kita nak pergi mana pula? Osaka. Pergi Osaka. Pergi Osaka. Nak pergi mana sayang? Osaka permainan. Betul. Good morning guys. Hari ni kita orang nak pergi USJ, Universal Studio Japan, tapi hujan. Sebenarnya Tasha memang dah tengok weather tau semasa nak booking tiket tu hari tu. Memang dah tahu hujan. Tapi katanya macam hujan tu tengah hari je. So macam berfikir-fikir nak ambil tiket hari ni atau esok. Esok panas. Saya tak tahulah kenapa Tasha ambil juga hari ni. So hujan hari ni. Dia macam tengah hari je hujan. Petang nanti tak hujan. So harapnya petang nanti okey lah. So sekarang kita orang nak pergi USJ. Dia orang duduk stroller tapi pakai rain cover. Dalam 42 minit jugalah naik train.
Ni rumah kita orang dekat Osaka. Macam belum buat room tour lagi sebab rumah ni sampai semalam malam dah kan macam penat. Terus macam rehat. So nanti balik pasal buat room tour untuk korang. Rumah ni memang sangat besar. Saya suka. Besar, cukup lengkap, komplit semua. Okey Naira, kita pergi UST hari ni, okey? Ni okey Naira tidur, okey? Tidur dulu sayang ngantuk dah. Kita orang singgah Lawson sebab Daddy nak beli raincoat dengan payung. Sebab Tasha tak pakai payung. Tak ada payung, kesian Naira. Diorang budak-budak ada rain cover untuk stroller. Kuat angin. Sekejap dia sampai kan? Dah sampai dah ke yang tadi Mam cakap? Tidur ke? Nak tidur. Kita tengah tunggu lift. JR Yumasaki Line. Kena keluar kot? Kena keluar? Tu sayang. Kat sini dia kena seorang je yang baca map. Sebab kalau dua-dua baca map serabut. So Daddy yang baca map. Mami jalan je. Okey, kakak makan apa? Apa tu sayang? Tadi Lollipop. Abang makan apa? Jaga tumpah abang. Abang kena terus masuk mulut. Oh no. Dia merajuk sebab dia nak dua-dua. Lollipop dia nak, vitamin dia nak. Sebabnya ada satu je seorang. Mami pun tak check tadi ada satu je seorang. So dekat Osaka semua ada lift. Cuma ni dekat Tokyo hari tu ada exit yang tak ada lift. Jadi kita orang terpaksa angkut juga stroller. Sana kan? Survive walaupun tudung sengit-sengit. Apa Naira? Sampai dah. Anji Kawasuchi. Belum stop. Kami rasa macam dah stop. Sampai University Station. Ada lift Ada lift. Ya, nak sampai dah. Dah sampai. Tapi belum masuk dalam lagi. Tengah nak berjalan. Naira tidur dah guys. Tidur pula. Tunggu masuk dalam lah baru Surabaya dengan kakak turun. Bagi diorang berjalan baru Naira. Letak Naira. Tutup. Abang nak gambar. Abang sini. Abang duduk sini gambar sayang. Lompat tengah kakak. Lompat. 1, 2, 3 lompat. 1, 2, 3 lompat. 1, 2, 3 lompat. Okay, 1, 2, 3 lompat. Apa tu? Pusing-pusing? Jangan lari, nanti jatuh. Oh, cantiknya. Kereta warna apa? Kuning. Ini. Keluar dah kan ni? Walaupun tak keluar. Ada jaket dia kan?
Abang makan apa? Nasi. Ais. Ni bubur Naira. Kakak. Tasha makan nasi goreng jasmani. Kena jangan. Kau makan lagi ke sayang? Abang. Abang. Jangan nak. Abang. Sana. Buat ada misai. Misai. Ada misai. Dia macam mobil tapi kat atas dia sedap. Nak air juga. Mami ambil gambar. Alah, dah ada misai. Mana air? Kakak Mami nak sikit. Bawa. Kakak ada misai tak? Bagi Mami tengok. Oh, kakak ada misai. Sedap tak abang? Sedap. Sedap. Finally selama ni tengok orang je minum sekarang dah dapat rasa dah. Nak. Nak. Stiker banyak-banyak. Ada stiker. Stiker lagi. Ada Hello Kitty Mami simpan. Nanti Mami buka kat rumah, okey? Ya. Mami nak gambar kat sini. Bye bye Hogwarts. Cakap Mami suka. Sebab Mami suka cerita Harry Potter. Jalan-jalan lepas tu tengok anak-anak belakang. Tiba-tiba langgang pokok gitu. Ya. Nak gambar pakai DJI tak? Wow, kakak. Kakak tengok sana cantiknya. Kakak. Kakak pandai ke? Isi. Kakak bawa. Mami kau yang excited.
Hai sayang. Jamlah kakak. Oh. Sini. Ha, sini boleh. Dah puas dah bermain sampai malam. Baru nak balik. Ha? Ada je orang Melayu tadi. Oh ya ke? 3 orang anak. Comel je topi daddy. Nintendo World. So kita orang dah nak balik. Habis dah main dekat USJ. Tu pun tak puas sebab Tasha rasa lagi seronok sini kot daripada Disneyland. Ataupun dekat Disneyland kita orang tak explore. Tapi sini macam seronok juga lah kalau bawa budak-budak. Balik dah. Ha? Takkan nak main lalu kita kan mami. Okay, next time. Okay, lain kali pula. Dah tutup dah saya. Dah tutup dah. Lain kali kita datang lagi, okay? Tidur sini lah. Last train nak balik ke rumah. Cakap okey je. Seronok tak Apa yang sakit sayang? Apa yang sakit? Sakit apa? Kaki. Good morning. Hari ni dah ada. Ya, Nadia nak pergi mana? Nak pergi makan. Kita nak pergi makan Wagyu hari ni untuk last day. Lepas tu nak pergi jalan-jalan Dotonbori cari barang-barang sikit. Ikutkan hari ni kita orang dah tak payah naik train sebab Dotonbori dekat je daripada rumah ni. Tapi sebab kita nak pergi makan dekat Zero Hachi tu kena naik train sebab jauh sikit jalan, setengah jam. So kita akan naik train untuk last time dekat Japan untuk trip kali ni. Kita orang dah sampai Namba. Kita nak pergi makan dekat kedai Zero Hachi. Kedai ni dia macam dalam mall. Ada mall area Namba. Kedai yang kita nak pergi ni dia dalam mall. Lepas tu dia tingkat 5. Okay dah tu. Abang pandai jatuh. Oh kat atas ni banyak kedai. Kat atas ni banyak kedai halal. Tapi yang ni Indian restaurant. Hari ni kita nak makan Wagyu. Inilah saya. Okay. Here. Alright. Thank you. Mami kan seorang satu je, seorang satu. So dia ada 2 tau. Yang ni bukan Wagyu set. This one Wagyu set yang warna hitam. So korang boleh makan unlimited at 6.5. 6.5 ni ada lidah lembu. So kita orang tak nak makan pun. Kita makan yang ni. Banyak tak kakak makan? Ya? Apa yang tu? Nak makan yang lagi? Daging ni kan sedap gila. Kalau korang makan macam panas-panas macam ni. Pecah.
makan. Sebab banyak kita makan. Macam mana Daddy? Macam mana Daddy makan Mak Yu? Pening. Banyak gila kita orang makan. Kita orang tak sampai rasa kenyang sangat-sangat. Tapi alhamdulillah habislah semua. Sampai kedai tu nak tutup dah. Dia cakap 90 minutes is over. Baru kita orang keluar. So dah kekenyangan, boleh jalan-jalan dah. Dan kita orang dekat apa? Mau tidur ke? Mau tidur. Dia ngantuk dah. So sekarang kita orang nak pergi Dotonbori. Okey, kita orang nak pergi Dotonbori. Jalan kaki je, dekat je daripada Zero Hachi tadi. Ya, abang buat apa-apa kat atas. Tu tak atas tu. Okay, let's go. Oh, bunyi dia tadi. Lepas tu kan tak? Stroller ni, layar dia smooth kan? Layar dia macam berbongga-bongga pun smooth ke? Kita mana? Baguslah stroller ni. Tengok saya tolak dia orang. Dua orang berdua. Tak boleh tu orang depan sayang. Stroller ni walaupun jalan macam bergerak-gerak tapi macam okey je Tasha tolak pakai satu tangan. Nampak. Buta. Wow. Oh. Angkat lagi. Ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama nak cuba. Baik guys. Sedap juga. Tapi dia macam lain sikit. Dia macam ada beras-beras crunchy. Kenapa? Iya Naya nak tidur tapi dia tak nak menyusu. Kata saya tak jumpa tempat menyusu. Tadi duduk je sini susukan dia. Tak tahu punya. Nak Mami dukung? Hai guys, Assalamualaikum. Good morning. Hari ni dah last day dah kita orang dekat Jepun. So, dah nak check out. Kita orang tengah tunggu airport transfer datang. Sebelum check out, Tasha nak tunjuk korang Tasha punya Airbnb tour yang dekat Osaka. Sebab masa mula-mula datang, tak sempat buat tour sebab sampai je dah malam, penat, tak sempat nak buat tour. Hari ni nak check out baru Tasha akan tunjuk dengan korang Tasha punya Airbnb dekat Osaka selama 3 malam. Kita orang stay kat sini 3 malam tau. Cumanya dia taklah sebersih macam mula-mula sampai. Masuk je, korang akan nampak ada dekat kasut dekat sini. Lepas tu, dia banyak pintu tau. Masuk sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kat sebelah kanan ni, segala-segala macam-macam tandas. Mesin basuh, pengering, cermin apa semua, sink besar dekat sini. Lepas tu kat sebelah sini ada bilik mandi. Besar tau bathtub dia. Anak-anak suka sangat berendam kat sini. Ada air. Lepas tu sebelah kiri ada tandas. Tandas dia lain asing-asing. Tandas dia kat sini. Okey, tu so bahagian bilik air. Kita pergi ke bahagian dapur. Dapur dia besar tak korang? Dapur boleh masak-masak. Sink dia besar. Ada microwave, pemanas air dengan peti sejuk kat bawah. Tong sampah dia besar 2. Ada sudut bahagian sini. Ada TV. Ruang tamu besar. Sofa tu boleh buka untuk baring. Dan ni bilik. So that's all. Okey sangat-sangat katil ni untuk kita orang berlima. Ada cermin dan juga almari. Siap ada iron lagi. Itu sahaja. Kita orang punya airport transfer dah sampai. Dia nak check out dah. Bye-bye. Jumpa nanti. Alright, you go sayang. Kakak tepi sayang. Abang tepi sayang. Abang tepi. Daddy nak angkat barang. Kita orang dah dalam airport transfer. Kau tengok. Dia siap sediakan kasut tau dalam van. Kakak, kita nak balik dah. Suka tak nak balik? Nak main saji lagi? Lain kali, okey? Kita datang lagi. Okay. Kita dah dekat airport.
lambat lagi flight. Orang punya flight pukul 4.30. Sekarang baru pukul 1.12. Kejap lagi nak check in. 1.45 baru dibuka kaunter check in. So sekarang tengah tunggu kaunter check in buka. Itu nak tampal kakak punya tapi kosong. Kakak tampal dekat ni luggage kita. Sini boleh tampal. Kenapa Sini tak boleh ada plastik. Yang ni tak ada plastik boleh. Semalam beli stiker ni dekat mana kakak beli stiker ni? Daton Bori. Atau mari. Beli stiker Labubu 150 yen. Bolehlah buat dia main. Naira tidur. Semalam dekat Daton Bori kita orang jalan-jalan je. Tak tahu macam Tasha tak minat sangat shopping tau. Daddy yang nak shopping. Lepas tu macam Naira dia mengamuk lagi semalam. So kita orang terus balik. Lepas tu Daddy keluar balik, dia pergi shopping. Tasha kan kalau berjalan, Tasha tak berapa gemar nak shopping. Sebab kau tahu nak shopping apa. Macam itulah paling-paling kita orang beli macam biskut-biskut untuk bagi dekat kawan-kawan saudara-saudara gitu je. Macam Daddy semalam dia nak beli jam. Saya cakap pergilah beli. Lepas tu macam kalau Tasha tak nak beli, dia tak beli. Lepas tu masa dia pergi seorang-seorang tu, dia belikan terus kita orang semua jam. So ni ada jam. Kakak pun ada. Siapa beli kakak? Daddy beli. Daddy yang pilih. Comel pula. Daddy cakap murah. Dia macam warna grey campur pink. Comel jugalah. Sesuai untuk tangan perempuan. Daddy pun ada dia beli. Kakak punya Kuromi. Comel. Kak I pun ada. So kita orang dah nak balik Malaysia. Penat. Sebenarnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat tu tak penat sangat. Hari ni last day. Hari last je kita macam penat sikit. Kaki dah sakit apa semua. Tapi walaupun penat, but still enjoyable lah dengan anak. Happy lah, happy. Diorang pun dapat pengalaman baru. Kan kakak? Comelnya. Labubu Princess. Siapa nak? Barang-barang kita orang datang hari tu 3 je. Balik 4. Sebenarnya luggage yang kecil ni Tasha masukkan dalam luggage besar. Macam sajalah bawa extra luggage. Bila balik tak cukup Barang kepala kan. Kita kalau dia mau makan. Alhamdulillah kita dah sampai Malaysia. Kau tengok muka busuk Tasha. Dah. Sekarang kita orang nak pergi ambil luggage and then pergi tidur. Sebab sekarang aku 12 malam dah. Sampai sini je korang Tasha punya vlog dekat Jepun selama 10 hari 9 malam. Thank you so much korang yang tengok vlog ni daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita jumpa next vlog pula. Okay, bye. Assalamualaikum.